Apa yang korang dapat bila beli Mohawk Dashcam A400S Lite ni? First, korang akan dapat front dashcam. Lepas tu, rear camera. Untuk hidupkan dashcam, korang akan dapat power socket. And then, rear camera cable sepanjang lebih kurang 5 meter. Last sekali, ada tools dia juga. Untuk dashcam A400S Lite ni, kamera depan dia 2.5K QHD dan kamera belakang dia Full HD resolution. Untuk skrin dia pula bersaiz 3 inci tapi tak ada fungsi touchscreen. So, semua option kena tekan manually kat bawah ni. Dashcam ni juga ada loop recording. Tak perlu risau dah memori asyik penuh. Lepas tu, ada G-sensor juga. Kalau ada collision berlaku, dia akan terus auto record dan log footage tu. Dekat atas dashcam ni, ada slot Type-C untuk power supply dan juga ada slot untuk rear camera. Pemasangan pun amat mudah. Just cucuk je soket ni kat plug kereta korang and dashcam dah boleh digunakan. So, kalau korang berminat dengan Mohawk Dashcam A400S Lite ni, hubungi kami sekarang.